Bersama kita sekali lagi di Bual Show, dan hari ini kita ada tetamu khas yang sangat gah namanya di arena music rock, terutamanya ahli-ahli kumpulan Search, Pasha dan Abang Din. Terima kasih kerana sudi bersama-sama di Bual Show hari ini. Mesti tengah sibuk kan dengan persiapan konsert? Agak tight lah jadual. Lagi-lagi nak menuju ke konsert ni, memang saya tumpukan masa saya ni memang banyak kepada Search. Tapi di samping tu juga kerja-kerja solo saya memang masih berjalan lah. And dengan Search ni diorang open. Diorang open, dia tak ada bagi kebebasan. So itu yang best dengan Search ni. No problem. Bila sebut otai rock tanah air ni, memang antaranya adalah Search memang confirm. memang dalam list lah. Yeah. Di samping itu Wings dan Awi dan juga Ekspedisi. Sebenarnya apa perbezaan antara tiga-tiga DNA dia, antara Wings, Ekspedisi dengan Search sendiri sebenarnya? Search Abang Din, kumpulan sorry. Search ni dia lebih kepada rock and roll lah. Okey. Kalau kita tengok tiga nama besar ni, dia memang tiga-tiga dia rock lah. Intipati dia memang rock, tapi dia rock yang tak sama. berlainan. Macam Search dia more kepada rock and roll. Lepas tu macam Wings dia kepada hard rock lah. Lebih kepada hard rock. Dan Ekspedisi dia kepada metal. Jadi tiga sound rock yang berbeza akan bersama di satu pentas. Dan ini kali pertama bang kan disatukan tiga band ni. Biasa dua. lah. Search dengan Wing. Search dengan Wings, Search dengan Ekspedisi kan. Nama kali ni tiga band. Dan dia lebih berat. Dan perbezaan yang saya nampak kalau untuk saya sendiri, kalau saya sebagai penonton, saya nampak perbezaan dia memang kali ni dia agak berbeza sangat. Sebab kalau macam saya sendiri berada di dalam Search, so dia satu sound yang baru lah untuk Search kan, sebab penyanyi yang baru. Lepas tu Ekspedisi juga penyanyi yang baru, kita ada Mamu kat sana. Dan juga Wings juga sound yang baru juga dengan band yang baru kan. So it's a new experience lah untuk orang yang akan datang tengok nanti. Ada generasi baru dalam tu. Untuk meneruskan Campuran generasi baru dan lama. Jadi mesti ada sesuatu yang istimewa ataupun kejutan yang nak diberikan masa konsert nanti. Dia lebih bertenaga saya rasa, sebab adanya generasi baru ni. Pasha di Ekspedisi pun ada Arif pemain gitar, anak Izo anak Izo. Itu generasi baru. Pasha, Wings pun sama, pemain bass baru. Apa lagi bass? Baru. Generasi baru lah. So dia kelebihan dia ada di situ. Kelebihan dia adalah boleh memancing juga peminat-peminat daripada generasi baru juga kan. Betul. Macam saya rasa kalau dalam tiga band ni dan kesemua ahli-ahli untuk tiga band ni, saya paling muda kot. Antara saya dengan Arif Izo kan, Arif anak Izo. So kami adalah antara gen millennial lah. Saya kata gen millennial, Gen Z. saya millennial, Gen Z bawah lagi. Tapi kami boleh tarik Gen Z, Millennial. Gen millennial dan memang sebaya saya. Tapi kita nak cuba tarik juga untuk Gen Z. Kalau Gen Alpha pun ada, lagi cantik kan. Macam Pasha dia ada fanbase dia sendiri. Sebab saya sebelum bersama dengan Search, memang saya aktif dalam industri sebagai solo artis lah. Sebelum saya masuk reality TV and everything, saya bermula dengan band sebenarnya. Saya memang bermula dengan band selama beberapa tahun, tapi saya masuk ke dalam industri Pasha sendirilah band saya sendiri. Dan as a musician ni, kita ni memang banyak band. Kadang-kadang dengan kawan-kawan selalu macam battle ada band tu dulu kita campur-campur. Buat band ini tak jadi, buat band ini. So saya kumpul pengalaman kat situ, dan saya bawa pengalaman tu dimasuk solo. Dan rezeki Abang Din nampak benda tu, macam Abang Din saya nampak, dia cakap dia nampak saya ni banyak kepada pengalaman. So kat situlah pertemuan pertamanya bila Abang Din kontak saya untuk bersama dengan Search ni. Saya melihat Pasha ni, dia proses dia untuk jadi seorang penyanyi, dia lalui semua. Dia masuk reality TV, di dalam akademi tu dia ada
belajar banyak Betul. banyak perkara lah di situ. Dari segi vokal, mutu persembahan. Lagi apa tu? Saya dia lepas vokal, persembahan. Lepas tu kalau bukan dalam reality TV tu pun saya belajar di luar. Experience tu datang daripada luar, mungkin daripada band yang sebelum-sebelum ni saya ni, dan juga di jalanan sebab saya bermula dengan basking. Ya, itu yang cakap tadi dekat Pasha. Kita pernah hang out dekat Nelis Ampang. Nelis and Ampang, betul. menikmati nyanyian daripada Pasha daripada ni sampai tengah malam. Dekat Nelis tu memang and we really enjoy it. kedai tu memang tengok saya basking daripada saya kecil lagi. 12 tahun 12 tahun. Okay. 12 tahun, 13 tahun tu saya dah nyanyi kat situ. Memang budak kecil je kat situ kan. Tapi sampai memang ramai customer kedai tu kadang dia kenal saya bukan daripada reality TV atau bukan daripada search, dia memang kenal saya, saya pernah tengok awak basking dulu. Yes, betul. Tu saya kagum dengan pengalaman dia. Lah daripada orang cakap daripada basking tu umur 12 tahun. Dia ikut abang-abang dia kot. Ya. Memang family semua ada darah seni kot. Ya, abang saya memang musician lah kan. Kita pun satu band juga dulu kan. Memang itu adalah satu ciri yang abang dia nampak lah dekat Pasha untuk mengisi kekosongan sebagai vokalis Search. Sebab pada mulanya memang saya dah shortlisted dah beberapa penyanyi. Yes. Pasha di antara yang tersenarai dalam list tu. Adakah sebab suara Pasha juga yang mungkin pengalaman dia segi suara dia memang suara dia bagus menyanyi. Pengalaman dia, saya tengok dia punya background dia kan. Sebab bukan mudah tau nak nyanyi dengan band yang dah lama. Betul. Kita bukan baru nak form band baru. No. Sekarang sebab saya tengok dia Pasha dia yang penting sekali you ada confident tau. Macam saya cakap, abang dia pilih orang ni berdasarkan pengalaman. Suara memang banyak penyanyi. Memang ramai penyanyi. Abang dia pun cakap dia ada shortlisted yang ramai penyanyi. Tapi dia study dulu. Dia tengok siapa yang dia nak panggil tu, dia study dulu. Dia tengok orang ni. Senang lah. Sebab masa dia abang dia call saya pun untuk first time tu, saya terkejut juga. Sebab abang dia message cakap bagi nombor kan. So saya telefon cakap ni abang Din search ni. Ya bang, cakap, awak free tak? Dia kata tengah audition dulu tak Din? Tak. Dia tak ni sebab saya cakap dia kata awak free tak? Offer je. Awak free kan? Saya ingat bagi show. Nak bagi show kan. Dia free untuk apa? Dia kata nyanyi dengan kita orang lah. Cakap abang ya betul, abang dah dengar ke saya nyanyi? Dia kata aku hari-hari dengar kau ni. Aku tengah dengar kau ni sekarang. Tengah tengok dia maksudnya dia tengah call. Macam peminat lah juga. Dia tengah menyiasat. Menyiasat kan, tengok kan latar belakang saya kan. So kat situ saya nampak abang dia memang dia teliti dalam pemilihan mencari penyanyi untuk Search. Yelah, bukan senang sebab Search adalah satu nama yang sangat besar, and then ada peminat fanatik juga kan. Search punya peminat dahsyat. Betul. Dahsyat. Saya dulu yalah, kita as a rock musician memang akan minat Search. Tapi bila saya dah bersama dengan Search ni, saya baru nampak Search punya peminat ni gila-gila punya, memang fanatik gila lah. Sebab saya yang datang dengan kaset-kaset lama, datang bila setiap kali show, even show kecil pun diorang datang dengan kaset lama yang diorang sendiri pun dah tak ada simpanan tu, majalah-majalah gambar-gambar diorang lama kan. So saya nampak ada orang punya kegemilangan dulu. So, abang ni kat mana ni, bila ni? Ni zaman tu dekat ni sini kan. So macam memang dahsyat lah Search punya ni. Dan Pasha pun membesar dengan lagu-lagu Search kan. Ya. Tapi saya lagu Search dia akan passing tu dia punya next generasi. Macam kadang-kadang saya tanya lah kadang, macam mana kau tahu Search ni? Itu kan mak dengan ayah saya dengar Search juga. Betul. Rumah. So dia passing that benda. Yelah, muda-muda lagi pun dah layan kan Search. Memang adalah mesti ada sesuatu yang influence kan. Kat Johor tu kan. Betul. Macam saya lahir, saya 32 sekarang, saya lahir dalam 90-an lah kan. Tapi saya tak dapat merasa zaman 80-an diorang kan. Waktu tu memang saya tak dapat merasa vibe rock and roll waktu tu. Saya belum lahir lagi. Tapi even saya dah lahir 90-an, tapi saya meminati sebab saya tengok diorang punya zaman-zaman yang 80-an tu macam ni lah, ini baru rock.
inilah dia kan. So Itu orang zaman dia lah. itu memang zaman dia. Memang waktu tu Zaman kegemilangan. prime dia lah. Prime dia kan. Prime dia. Time dia. Sekarang dah berbeza zaman sekarang. Betul. Berbeza. Tapi bila Pasha start join dengan Search kan, memang excited lah, betul tak? Of Sebab course. dengan bergabung dengan Of otak-otai course. yang It is- memang ada pengaruh dalam industri ni kan. Betul. Tapi ada tak tekanan, Pasha? Rasa tak tekanan tu? Ada, memang ada. Kanan mesti ada. Tekanan tu memang ada sebab yalah pertama kali bila nak bersama dengan, bila dapat call pun saya dah nervous. Kan, bila Abang Din cakap macam tu saya dah nervous. Tapi saya percaya pada rezeki, saya percaya pada diri saya, dengan pengalaman yang saya ada ni, insya-Allah saya boleh buktikan lah. Tapi macam mana pun kita tak boleh nak puaskan hati semua orang kan. Macam mana pun kita buat yang terbaik pun still akan ada bunyi-bunyian yang ni lah. Kalau panggil penyanyi Whitesnake pun dekat sini pun akan ada bunyi-bunyian yang tak sedap yang kita nak dengar kan. So saya anggap benda tu sebagai satu, bukan pemata semangat, dia sebagai satu cabaran. Cabaran. Lah. Ya. Cabaran. Dia tak ada apa pun. Tak ada apa pun. Saya tak down pun macam komen apa semua, sebab saya anggap benda tu sebab dia, orang kat luar dia nampak apa daripada perspektif dia orang, tapi daripada perspektif daripada band sendiri sangat berbeza. So saya yang penting diorang okey, saya okey lah. Macam tu. Tapi katakanlah ada peminat yang cakap sebenarnya Search tanpa penyanyi asal dia bukanlah Search yang sebenar. Apa pendapat Abang Din? No comment lah sebenarnya. Itu pendapat masing-masing. Ya. Tak perlu pun kita nak menjadikan isu benda tu kan. Ini atas peminat sendiri. Pada abang okey je kan. Memang you dah biasa dengan penyanyi asal tu kan. So macam abang tak kisahlah. Tu atas penerimaan orang kan. Just cuma dah jalan je. Pada abang tu normal lah, tak ada apa. So pada yang komen-komen tu okey lah, tak ada yang lebih melebihi batas. yang melebihi batas kan. So far okey lah. Macam saya baca pun saya kadang-kadang saya baca juga kan. Yelah, zaman social media sekarang ni kan orang terbuka untuk bila dalam tu you berani lah. yes. Betul. Orang tak nampak. Yelah. Itu yang saya tanya tadi. Kadang-kadang sonok. Sebab kadang-kadang orang yang sama komen yang nak petik. komen yang buruk tu, bila jumpa depan dia orang okey je. Okey. Dia orang macam Saja. teruja juga. Saja je orang buat itu. Dan saya kadang-kadang saya baca pun macam apa penyanyi baru ni tak sama dengan penyanyi asal semua. Itu benda-benda memang takkan sama sebab saya bukan beliau kan. Saya bukan, dan saya takkan cuba-cuba untuk meniru ataupun sebab saya adalah saya lah kan. Dan memanglah kita faham peminat Search ni dia akan banding-banding. Dia akan, sebab benda tu sebagai peminat dia dah dengar sound yang macam tu, yang suara yang begitu dah sinonim dengan badan dia. So bila dia nak dengar sound yang baru, agak sukar untuk dia nak adapt kan. Tapi bagi saya tak ada, saya bukan nak try hard nak bunyi macam ni, bunyi macam ni. Saya jadi saya jadi diri saya sendiri. Dan saya menyanyi, dan begitu juga Abang Din tengok saya menyanyi sebagai saya, bukan sebagai siapa-siapa. Dia cakap you jadi diri sendiri je. So dia memang takkan sama lah. Memang takkan tak sama. Tak boleh. Kita kena terima lah hakikat tu. Sebenarnya bila Abang Din dalam industri ni dah lebih daripada berapa? 40 tahun. 40 tahun Abang Din. Macam-macam sebenarnya dah cabaran pun abang dah lalui kan. Bukan setakat orang cakap pasal ni saja kan. Macam-macam. Jadi apa sangatlah orang nak cakap pasal benda ni, betul tak? Macam tak kisah. Ya. Tak apa. Cuma beza dia macam dulu zaman-zaman diorang mungkin komen tu tak sampai. Dia mungkin sampai daripada surat. Social media ni tak ada lagi. Kan. Ya. Sekarang Social media siapa-siapa ni lebih boleh open. dapat. Kan. Sekarang ni setiap tak kisahlah konsert apa ke, main dekat festival mana pun, sekarang orang semua boleh rakam. Kan. Kat mana-mana pun je main. Orang senang, mudah sekarang. Zaman dulu orang tak boleh tengok. Kan. Yang konsert yang
nak tengok pun lah konsert yang besar-besar tu pun dia punya quality sound, gambar pun tak berapa baik. Sekarang ni you main kat mana pun orang boleh ambil gambar. Dan mungkin yang komen tu dia melihat video. Orang yang dekat situ melihat depan mata dia lain perspektif dia. Mungkin dia dapat sound yang sedap dan dia rasa okey. Orang yang tengok dekat video tu mungkin dia tak dapat benda tu dan dia itu yang komen yang macam tu lah. Kan. So saya rasa perspektif semua benda ni daripada perspektif dia. Perspektif berbeza. Dan kita kena tengok, kita tahu perbezaan dia konsert yang besar dengan yang biasa. Kemudahan dia tak sama. Cara dia punya produksi dia tu tak sama. Betul. Sebab bila saya menyanyi dengan stage di konsert dengan production yang berskala besar, sound dia lebih sedap. Dan komen-komen positif banyak lah. Tapi bila konsert yang show yang kecil-kecil, production pun kecil-kecil, jadi sampai kat orang tu mungkin tak berapa besar kan. Jadi komen yang positif tu mungkin 50-50 kan. So bagi saya tak ada apa pun. Maksudnya Pasha menerima cabaran tu. Saya menerima memang, of course. Itu biasa. Itu membuat you lebih cabaran lah macam saya cakap. Buat you lagi lebih kuat. Kita bercakap tentang cabaran di zaman sekarang, media sosial terutamanya, dan juga teknologi AI. Sekarang ni saya nak minta pendapat jugalah, especially daripada otai industri muzik kita, Abang Din. Saya bagi Abang Din ni. Yes. Kalau diguna dengan cara yang baik, okey. Abang Din pernah dengar tak, maksudnya orang ubah suai lagu search dengan menggunakan AI? Apa pendapat Abang Din? Okey. Cuma dia sama lah. Dia tak boleh samakan manusia dengan mesin. Di situ kita boleh rasa perbezaan dia. Sebab bila saya dengar selalu AI ni, dia bunyi tak kira apa genre pun, dia punya bunyi tu akan sama je. Segi vokal, instrumen, cara permainannya tu lebih kurang sama je. Berbeza dengan manusia. Cuma kita boleh gunakan AI ni, dia sebenarnya untuk memudahkan kerja. Betul. Kalau digunakan dengan cara yang betul, dengan baik, dia okey. Dan mudah. Sekarang ni semua nak zaman teknologi kan. Betul. Semuanya mudah. Kita pun kena adapt. Kita tak boleh nak macam tak boleh lah AI ni yang gini, tak. Kita kena guna dengan cara yang betul lah. Bagi saya dia it's a fun process lah. Dia fun. Benda tu kita gunakan sebagai fun. Tapi at the end of the day, hasil ataupun apa-apa kerja yang kita nak buat mesti daripada tangan kita sendirilah. Sebab yang itu lebih sebab kita punya nature kan. So benda tu lebih dekat lah dengan kita. Even kalau kita buat covers dengan guna AI, kita buat demo guna AI, it's a fun process. Tapi ada kita akan buat recording kembali kepada asal lah. Dia benda-benda tu just sekadar menambah ilmu, menyenangkan kerja lah kata. Cuma macam Abang Din melalui proses sebagai pemuzik daripada zaman dulu kan, yang memang menggunakan instrumen kan, kaset analog tak ada kan, YouTube, tak ada apa, tak ada apa-apa. Cuma dengar pakai kaset tu. Dan sekarang ni bila dah masuk teknologi yang macam ni, dia sedikit sebanyak bagi kesan juga dekat industri muzik kita kan. Jadi pada pendapat abang lah, ke mana hala tuju sebenarnya industri muzik ni? Adakah boleh industri muzik rock sekarang ni sendiri ada masa depan tak, Abang Din? Apa pendapat Abang Din? Muzik ni dia tak ada umur sebenarnya. Dia tak ada umur, dia tak ada jangka hayat. Tajuk dia, muzik tak ada umur. Tak ada umur, yes. Dia tak ada jangka hayat ke, expiry date ke, tak ada. Macam kita tengok contoh di luar pun kan, muzik rock masih lagi. Cuma dia tak macam dulu lah, dia tak macam zaman ni dulu, tapi masih ada lagi. Kalau you tengok band-band di luar kan, masih ramai lagi. Peminat je yang berubah. Muzik tak ada umur, peminat je yang berumur. Sekarang kita tengok kat luar pun banyak kan yang jadi generasi baru, peminat baru. Seperti Iron Maiden, you tengok band-band di luar kan, dia punya fan masih ada, fan base dia kuat lagi. Dan sebenarnya benda ni dia takkan cuma dia akan jadi lebih moden.
Berevolusi. Dia akan jadi lebih moden. Tapi benda tu takkan hilang kot. Tak tahulah orang lah, kita tak tahu. Evolusi muzik rock dia akan berubah pada rock yang dulu macam sekarang, tapi rock masih ada lagi. Zaman sekarang ni rock, tapi dia rock yang bunyi yang sekarang lah. Moden lah. Macam yang sekarang yang ada di industri kita, band-band rock yang tengah naik sekarang, dia ada sound dia sendiri. Itu bermakna dia cope dengan peredaran zaman lah, sebab peminat diorang yang mendengar muzik rock ni daripada Gen Z semua. Ada bang, betul. Ada yang bunyi moden lah, tapi dia punya bass tu basic dia rock, tapi dia punya bunyi dia punya dah moden. Tapi kan bang, abang setuju tak kalau saya cakap makin senang sekarang ni orang gunakan teknologi untuk hasilkan lagu, tapi sebenarnya susah untuk bertahan, betul tak Pasha? Betul. Dia come and go. Kenapa? Apa faktor dia tu? Saya rasa dia dah terlampau banyak kot. Mungkin dia dah terlampau banyak. Dia dah tak boleh dah. Lagu senang dihasilkan. Kan siapa-siapa boleh jadi artis sekarang, tapi kenapa tak susah nak bertahan? So, macam saya kalau saya memandang macam lagu dulu dengan sekarang. Dulu sebuah lagu tu, dia untuk hasilkan sebuah lagu tu ada banyak pihak yang akan involve dalam satu lagu tu. Komposer, producer, pemuzik dan everything lah. So dia akan banyak input dan benda tu dia akan lebih besar. Dia punya impact dia lebih besar kepada yang ni, yang suka macam ni dia akan ke sini lah. Tapi macam sekarang AI kita seorang pun boleh buat. Kita tak prompt kita nak tulis apa dan so benda tu dah jadi. Maksud dia proses tu lah. Saya rasa dia benda tu itulah yang membuatkan lagu dulu tu lebih lama kot. Sebab pendapat banyak input. Banyak input. Proses pembuatan tu ramai orang involve. Sebenarnya Search ada formula ke Abang Din untuk kekal relevan sampai sekarang? Sebenarnya lagu tu yang evergreen, orang masih mendengar lagi. Dia tak ada formula apa-apa pun sebenarnya. Lagu tu sedap didengar kot. Boleh. Yalah, lagu tu mungkin dia evergreen lah dia. Dan macam saya sebagai artis baru di industri ni, saya pandang macam sekarang punya trending, artis-artis baik kumpulan ataupun individu, formula tu ada. Formula tu ada untuk hasilkan sebuah single yang hit. Macam mana nak buat lagu hit? Macam mana nak buat lagu ni? Tapi yang saya nampak diorang dulu, diorang tak fikir pasal hit. Of course lah, nak lagu tu, semua lagu kalau boleh nak hit. Tapi diorang tak ada pakai, kita buat lagu yang macam ni, sebab trending sekarang bunyi dia macam ni. So lagu macam ni akan cepat pergi naik masuk radio. Tak ada. Diorang benda tu daripada diorang buat. Dan bila saya dengan bersama dengan Search, baru saya nampak proses pembuatan lagu diorang ni macam mana. Maksudnya diorang apabila bersama tu, jadilah benda tu. Dia bukan macam jom kita buat satu benda ni. Tak. Saya nampak kat diorang bila tengah jamming, Abang Din genting-genting gitar, Abang Kit genting-genting, tiba-tiba jadi muzik. Dia macam tu. Tiba-tiba jadi muzik. Baik lah, jom kita buat benda ni. Dia bukan plan untuk buat sesuatu. Macam sekarang kita nak plan kan. Saya nak plan buat lagu lah. Lagu yang hit, lagu yang viral. So datanglah formula-formula yang macam mana kita nak buat lagu hit, macam mana kita nak buat lagu viral. So formula tu baru kita ambil. Tapi diorang ni benda tu terjadi macam lepas-lepas tiba-tiba jadi sebuah lagu. Dan diorang decide nak buat benda tu, diorang terus buat, tiba-tiba lagu tu meletup. So itulah saya rasa kelaifan. Satu pun saya nampak dia, mungkin dari segi perubahan zaman tu. Dia cakap tadi kan, proses penjualan, proses pembikinan, dulu lebih kepada manual. Sekarang dah berbeza kan. Dia sangat mudah. You very overnight you boleh jadi penyanyi lah. Betul kan. Tapi ada yang lagu yang okey, yang viral, yang ada, bukan tak ada. Sebab tu cakap dah terlampau banyak kan. Nak jual kereta pun boleh buat lagu. Banyak live kan. Jual kereta pun. Efek dah maksudnya dah sokong artis lah. Dulu you kena ada record label, nak buat album. You kena ada outlet, you kena ada macam-macam benda lah dulu lah. Sekarang dah tak ada lah benda-benda. Macam sekarang mana ada kaset lagi, CD tak ada. Even kat kereta pun sekarang mana ada kita ada.
kaset, CD tak ada. Semua dengar dekat handphone Semua digital. kan. Dah masuk TikTok, dah Digital masuk. Cuma sekarang susah sikit lah, macam as an artist, musician, dia susah sikit untuk cabaran dia lebih lah, sebab dia sebab sekarang ni bukan artis, bukan musician, bukan pelakon, penyanyi saja yang popular. Semua orang boleh jadi popular. So siapa yang popular tu, dia boleh pergi jauh. Buat macam you popular daripada segi apa pun lah, and you buat content popular ke, you buat apa-apa yang popular, then you boleh terbang tinggi. Macam-macam boleh buat. Yang banyak apa paranormal lah. Apa-apa pun jadi popular. Pun boleh keluar produk Paranormal kan. Betul. Sebut pasal pembikinan album kan. Since Pasha sekarang dah dengan search, ada rancangan untuk buat album baru ke, single ke, ataupun dia mungkin lah single lah, bukan album. Single. InsyaAllah lah, kita pun tengah. Sekarang kita orang sibuk dengan show. Tapi ada perancangan ke untuk Pasha hasilkan lagu nyanyi Pasha untuk search? Mungkin kita akan buat lagu, kita akan barukan lagu yang lagu-lagu yang dah ada kan. Maksudnya diberi nafas baru. Yang orang tak tahu, yang jarang orang pun tak. Borak-borak tu ada perancangan tapi belum nak orang nak itu semua terserah pada Wandi nak dan Abang Kit. Tapi kita adalah borak-borak macam tu kan. Ada lagu yang ada. InsyaAllah lah, kita pun tengah berbincang lagi. Okey, kita akan ambil lagu ni yang kurang popular, kita akan buat balik. Dia sama je sebenarnya, buat lagu baru ke, ada lagu lama yang tak pernah bila you keluarkan pun orang akan orang tak pernah dengar. Arrangement music arrangement akan buat baru, sound pun produksi baru lah. Kalau nak buat album pun kurang relevan. Kurang relevan nak jual kat mana. Sekarang dah tak ada apa kedai kaset, dah tak ada outlet yang menjual. Cabaran dari segi jualan pula lah kan. Fizikal tak ada. Dia lebih kepada merchandise lah. Kalau macam album sekarang, dia lebih kepada penghargaan kepada peminat sebenarnya. Untuk konsert Triveto yang akan datang ni bulan Ogos nanti di Megastar Arena, maksudnya memang Pasha akan nyanyikan 100% lagu-lagu yang sedia ada lah daripada search kan. Setakat ni lah Pasha, ada tak lagu search yang Pasha rasa memang cabaran yang besar Pasha nak bawa? Ada. Memang banyak. Sebab search banyak lagu. Album dia ada berbelas-belas album. Lagu saja dah beratus. Jadi nak buat lagu baru. Saya bila Abang Din bila dah setuju kan, saya study semua katalog search ni. Dan saya tulis satu persatu saya tulis, adalah 100 lebih lagu. Dan setiap lagu tu saya dengar, bila saya dengar saya try, okay, saya tanda, okay, ni boleh. Ada yang memang tak boleh, mak cakap lah memang tak boleh. So saya terus memang tak nak ambil risiko. So saya terus bagi emoji macam tu Saya terus kat situ bagi semua lagu tu saya dah tick, mana yang boleh saya tandakan hijau, mana yang tak boleh saya tandakan macam ni, saya hantar kat Abang, semua lagu. Tapi boleh kata dalam album tu 80% semua okey lah. Ada 20% saja yang susah. Tapi masa cabaran dia kuat Pasha ni sebab dia nyanyikan lagu yang seorang gila semua pula gila song yang pernah nyanyikan lagu. Betul. Lagu pula dia nyanyikan seorang legend. Dia nyanyikan kita orang dia nyanyi lagu baru kan. Memang besar cabaran dia. Tapi saya cakap dengan dia, you nyanyi je. Macam kita orang pun tak ada paksaan dia. Kita je bagi dia kebebasan ni. Kita orang pun dia lah yang santai. Tak ada saya macam Pasha kau kena gini-gini, saya tak nak dia pressure. Lagu demand search kalau boleh, kalau satu konsert tu tak cukup sebab semua demand. Kadang-kadang tak ada yang tak termain sebab banyak semua, kan. Kadang kita tak boleh tukar lagu selalu, tak boleh sebab nanti susah bagi Pasha. Dia baru nak faham lagu tu, tiba you tukar, jadi susah bagi dia. Jadi untuk konsert ni dah ada senarai yang memang dah mungkin kita akan tukar 2 lagu. Setlist masih dalam untuk konsert Triveto ni masih dalam pemilihan, belum final lagi. Tapi dah start lah kan training kan. Training tu saya personal training je lah, saya sendiri je lah kan, sebab masih ada masa lagi dan kita pun dah
bershow bersama banyak kali juga. Banyak lagu dah. Banyak kali juga. So dah banyak lah set list saya dengan dia. Ada yang cakap memang dia suka saya nyanyi lagu ni. Macam tu lah. So far okey lah. Penerimaan tu okey kan. Yang biasa lah benda ni. Cerita pasal konsert ni, ada tak satu elemen kejutan ke Intro tu dengan tiga tiga band ni kita akan main lagu Ekspedisi Mungkin Ekspedisi main lagu lagu hujung pun ada satu lagi. Itu je kejutan dia. Dan dia sebenarnya bukan gabungan ni orang nak tengok. Betul. Gabungan ni orang nak tengok. Dan gimmick-gimmick yang dibuat kat dalam konsert tu memang takkan dapat kat tempat lain. Sebab kalau you pergi tengok gimmick dia search punya show, tak pernah lah nak search main lagu cover siapa-siapa kan. Tapi untuk show tu kalau eksklusif lah. Kalau tu ini kita cerita ni lah dah kan. bagi hint tu dah. Tiba-tiba legend keluar ke Hati Laina Saya tu keluar ke apa kan. Tu mungkin gimmick lah kan. Saja je itu berlawak kan. Tu boleh gimmick lah. Tu kejutan lah. Itu memang kejut lah. Memang terkejut lah. So, tapi pada saya yang tiga ni pun dah cukup kuat. Dah jadi senang. Macam hadiah dah untuk peminat yang bakal hadir di konsert tu kan. Yelah mungkin lepas ni kita tak jumpa lagi. Kita tak tahu kan. Kita harap yang baik-baik lah. Kepada peminat di luar sana, pesanan Abang Din untuk dia orang mengenai konsert ni. Silakan. Dia boleh datang lah tengok. Benda ni julung kalinya. Jarang berlaku, tak pernah berlaku. So dapatkan tiket anda di konsert Bito.ubatiket.asia. Kena dapat. Jangan lepaskan peluang. Sebab ini memang kalau saya tak ada dalam konsert ni pun saya mungkin esok kan saya dah pencen ke saya dah pencen ke kan. Fight tiket kena battle. Apa pesanan Pasha untuk mesej kepada peminat-peminat Surge yang masih meragui kehadiran Pasha sebagai salah seorang member barulah? At the end of the day, kita semua nak dengar muzik, kita semua nak enjoy, dan saya macam anda juga, saya peminat Surge dan saya ingin melihat Surge terus maju dan legasinya berterusan. Jadi kita support je lah abang-abang Surge dan kita enjoy the journey, the music, dan yang gaduh-gaduh lah kan. Kita layan lah, kita enjoy je. Memang sekarang ni bila tengok konsert sekarang ni berlainan dengan dulu. Sekarang kita dah ada produksi yang bagus, sound system yang bagus. So jangan lepaskan peluang lah. Benda-benda kadang-kadang tengok konsert tu, kita bukan nak enjoy the band sahaja. Kita nak enjoy the whole sound system, pentas, LED visual, sound, and then environment, vibe kan. So you kena datang. Sebab kalau you tengok dekat YouTube, of course you akan dengar music dengan visual je, tapi bila you datang vibe tu yang tak best dia jadi best. Lain. Sama. Macam you tengok gambar lah, you tak pergi tempat tu kan, tengok gambar je. Tengok gambar pun dah best. Tengok gambar lagi betul. Okay, you nampak yang kat situ je, tapi yang keliling ni tak nampak. So benda tu lain. Itulah yang kena datang konsert. Boleh rasa buat gegaran dia tu kan. You kena pergi. Kalau you tak pergi, you pergi sekali, mesti you nak pergi 2 kali. Betul. Banyak yang datang dia akan repeat lah. Dia akan rasa kalau tak pergi tak tahu. Pergi konsert-konsert ni kebanyakan yang dah memang dah pernah pergi bila dah sekali dia tahu dalam ni. Macam gini konsert yang konsert yang betul-betul yang high end yang besar lah. Even you pergi sekali pun tak apa. It's a once in a lifetime experience lah. Bukan kita orang aja, the whole production yang bekerja kat belakang tu ramai. Dia orang ni betul rumah, dia support. Dia orang ni yang penting tau kat belakang ni. So ada juga yang pergi konsert, dia orang nak bersama crowd. Benda tu yang bagi dia orang shock datang konsert kan. Kadang-kadang konsert tu ada konsert yang kadang-kadang saya sendiri pun pergi, saya tak kenal pun
band kan. Tapi saya nak pergi sebab saya nak dengar sound, saya nak dengar nak rasa, nak bersama dengan ni. nak rasa the Crowd, vibes the macam vibes, betul. Pasha bagi tahu tadi. Okey, cerita pasal pengalaman jugalah kan Abandin. Sekarang ni ramai yang cuba untuk jadi artis, ramai penyanyi-penyanyi baru, band-band baru yang menjadikan search idola. Kalau boleh Abang Din berikan pesanan ataupun nasihat kepada diorang, apa yang Abang Din boleh Dia sampaikan? serupa macam saya kat dulu. Sebelum mula saya berkecimpung kan, saya ada minat artis ni, tapi saya minat, tapi saya tak ikut macam dia. Sama macam yang generasi baru, dia mesti ada referen dia. So you kena jadi diri you sendiri. Itu kena ada you punya referen, you idola you, tapi you jangan ikut. You improvise music tu cara you sendiri. Tu dia akan berkembang dan mungkin orang akan terima you. Macam saya dulu muda-muda pun, bukannya saya tu, saya ada idola saya minat gitaris ni, saya minat band ni, saya olahkan benda tu. Untuk kita menjadi kita tak boleh jadi orang lain. Betul. Tak boleh. Macam saya minat search dulu, tapi saya tak ada ikut macam ikut betul. Saya minat sebagai reference, tapi saya buat saya punya jalan sendirilah. Tapi apa benda nampak benda tu, dan saya kat sini sekarang. Susah bila you nak ikut orang akan compare, ni yang original lagi baik. Jadi benda tu jadi masalah. Baik jadi tak, diri sendiri. Jadi diri sendiri tak kisahlah orang nak kecam ke. Kalau untung sabut timbul. Kan? Maksud saya penerimaan orang tu sama je. Tak ada beza pun. Cuma penyampaian lah style menyanyi diorang lain, Pasha lain, Amir lain, tapi masing-masing ada kelebihan dia. Saya selalu pesan you jangan menyanyi macam ikut cara you sendiri, jadi diri you sendiri. Bila jadi orang susah ni. Yelah. susah. Betul kan? Selain daripada pengalaman, mungkin daripada segi pandangan Pasha sendirilah. Oh, macam ni sebenarnya inilah yang membuatkan search ni bertahan. Apa yang Pasha nampak? Untuk Abang Din dengan Abang Kit, sebab diorang memang ada beradik. So diorang punya rapat tu memang nampak lah, kita nampak lah. Tapi daripada segi lain, saya nampak diorang punya disiplin dalam bermain muzik tu. Sebab kalau macam saya memang berbeza dengan band yang baru dengan band dulu. Sebab kalau praktis, kita ambil praktis lah kan. Kita ada show next week, praktis macam band-band sekarang praktis, tak payah praktis lah, kita jalan je lah. Ada yang macam tu. Sebab saya sendiri pun dulu buat macam tu kan. Sebab kita of course kita banyak lagu, kita as a musician kita ada banyak lagu dalam kepala otak kita. So kadang-kadang masing-masing tak free. So show hari Sabtu, kita tak praktis lah, kita terus jalan je lah. Tapi dengan diorang walaupun lagu-lagu tu diorang dah berpuluh tahun dah main lagu yang sama je, tapi diorang still praktis. Dan praktis tu banyak kali. So saya macam diorang ni dah main dah. Kalau saya tengok kan, tak bosan ke, tak dah perfect, dah main dah okey, dah perfect dah. Tapi praktis juga. Itulah saya nampak benda tu yang bagi benda tu kekal relevan, kekal lama. Sebab itu dia punya formula sebenarnya ya. Betul lah. Kena lah minit permainan tu. Lagipun kena praktis. Dulu macam dulu saya belajar daripada dulu saya start muzik, jumpa otak-otak pun, itu benda yang memang macam zikir lah, cakap praktis. Saya dulu tak faham praktis. Alah, saya dah boleh nyanyi lah lagu ni, tak payah praktis lah. Makanan lah dia lagu macam makanan lah. Walaupun makanan, praktis je. Sebab kita tak tahu apa akan jadi kat pentas nanti. Kita plan lain, kena jadi kat pentas jadi lain. So outcome dia mungkin tak bagus kan. Jadi bila ada praktis tu, confident level you lain. Kita even ada apa-apa outcome yang menjadi dekat ni, kita pandai lah, kita nak Dia confident tu lain. Betul. Bila you nak naik tu, you tak rasa takut dah. Bila you kurang praktis tu, you nak naik macam bila you dah ready. You dah ready tu, you dah tak takut. Macam mana pula dari segi energi Abang Din? Daripada sekarang daripada ada tak amalan Abang Din? Yang mungkin Pasha nampak sendiri energi ni lain macam ni. Saya pun tak tahu Abang Din. Saya 64 lah. I mean dia kalau sampai
naik pentas dia lain. Mungkin yelah macam Abang Din kata umur, tapi kadang-kadang kita tengok yang muda-muda ni pun tak sama energi macam tu. Mana dapat energi tu? Apa amalan tu? Saya rasa benda tu adrenaline kot. Mungkin Pasha nampak dia punya Pasha sebagai orang dalam kan nampak benda tu. Saya kalau saya nampak lah, macam saya selitkan juga macam tadi kita cerita pasal praktis kan. So praktis tu dia praktis banyak kali. So benda tu bila konsert dia tak fikir pun pasal apa benda dia nak main. Faham? Dia tak fikir ni kejap ni nak solo macam ni, kejap lagi nak chord macam ni, kejap lagi nak buat, kejap lagi lagu apa, tak ada, dia tak fikir lah. Bila atas pentas tu dia kosong. Jadi dia free, dia enjoy. So bila kita tengah enjoy, adrenaline, vibe stadium tu, vibe tempat tu dah best, naik share lah. Naik share lah. Jadi that's why saya cakap korang kena datang konsert. Sebab Abang Din sendiri yang bermain pun boleh naik share. Apatah lagi korang yang mendengar. Berpuluh tahun Abang Din main konsert, buat persembahan rata kan. Bukan kata di Malaysia je, Brunei, Singapura, betul tak? Luar negara pun kan. New York pun siapa. New York Island. Nak tahu jugalah bila abang duduk atas pentas tu kan, dan peminat rasa muda lah balik. itu Rasa muda kan. Tapi bila abang tengok peminat-peminat di bawah tu macam histeria nyanyi lagu search, lagu killer song, lagu apa, Fantasi Bulan Madu lah, Isabella lah, apa perasaan abang waktu tu? Abang jangka tak penerimaan ataupun lagu tu sampai sekarang jadi berhantu? Pada saya tak sebab pada saya lagu tu memang bila tengok orang nyanyi sama-sama kan, orang enjoy nyanyi dengan peminat, abang apa saya yang abang enjoy rasakan tu? Bila orang enjoy, saya enjoy. Saya happy lah tengok dia orang enjoy kan. Sebab macam saya cakap lah, lagu tu dia evergreen tau. Dia passing to next generation. Jadi kita tengok lagu P.Ramlee kan, lagu-lagu lama kan. Cuma dia kena teruskan legasi tu. Jangan stop. Mungkin kalau stop, tak ada generasi baru yang teruskan, mungkin dia akan hilang. Sebab tu macam saya kena kita kena ketengahkan generasi baru. Teruskan, terus sambungkan. Terus berkarya lah. Terus. Sebab kalau dia saya macam kita patah balik tadi, saya rasa tak tahu, ada orang mungkin dia orang tak expect lagu-lagu tu jadi hit kan. Sebab dia orang tak ada letakkan okey saya nak buat lagu ni hit. Dia orang buat jadi. Dan kalau saya rasa macam sekarang, kalau hati-hati sekarang dia bila dia dah aku nak buat lagu ni hit, sekali benda tu tak hit, kecewa dan dia stop. Malah aku lah ni. That's why Abang Din cakap terus buat. Dia tak boleh stop. Dia terus buat. Kita tak tahu mana satu. Kadang-kadang lagu yang kita tak expect jadi dia akan menjadi. Search juga. Selepas album keempat tak salah saya, baru betul-betul dia. Album fenomena kan. First album, second tu okay. Third, yang ke nombor 4 tu yang dia betul-betul. Itulah dia punya orang kata apa, turning point dia yang sampai sekarang search relevan dan menjadi band otai yang berpengaruh di Malaysia. Kalau tak dia biasa-biasa je. Bila album keempat tu yang diorang turning point diorang pada album keempat, langkah kita lebih besar. Sampai sekarang orang dengar balik album pertama. Dan album pertama pun banyak demand. Sebabkan album yang keempat tu. Jadi orang cari lagu yang album first tu best lah. So diorang suka yang tu. Dan tiba-tiba kadang-kadang lagu tu melebihi lagu yang tengah peak tu. So that's why saya rasa betul Abang Din cakap, memang keep on doing. Jangan berhenti. Ada yang generasi baru yang rock, tapi kena lagi berusaha, kena lagi. Macam Pasha untung sekarang you dah berada dalam circle yang betul lah kan. Betul. Dan banyak sangat saya belajar. Sangat-sangat banyak. Bila duduk dengan orang ni, memang saya nampak benda-benda yang saya tak nampak sebelum ni. Sebab kadang-kadang yelah kita as artis baru, nak jadi artis, nak jadi penyanyi semua. Kadang kita kalau lalu shortcut tak dapat benda-benda macam ni. Betul. Kan. Kita macam abang ni cakap, siapa boleh popular.
overnight boleh popular. Tapi dia tak lalu jalan betul, dia tak ada belajar benda-benda. Sekejap. Tak belajar benda-benda. That's why dia jadi sekejap macam you tanya tadi kenapa. Lepas tu habis. Sebab dia tak lalu laluan tu. Dia tak lalu jalan. Yelah kita jalan, kita akan jumpa orang ni, kita Sebelum ni kan tak biasa nyanyi 2-3 jam kan. Sebab ni dia kena nyanyi 2 jam. Itulah. 2 jam setengah. Kena bagi vibe dan energy tu kena bagi align dengan Lepas ni kalau search ni konsert solo kan, dia kena nyanyi 2 jam. Betul. Macam cabaran dia. Macam before ni dengan ekspedisi. Nyanyi 17 sejam 17 lagu. Macam ini dengan 3 band, lagi pendek sikit lagunya. Kan? Tapi bila dengan search solo 2 jam. Lagi banyak lagunya. Dengan nak melompat, nak banging saya memang kita basking 2-3 jam juga, tapi basking seorang-seorang. Nyanyi lagu yang santai-santai je, nak turun key boleh turun key. Tapi bila dengan dorang ni key dah dia kena momentum tu kena maintain je kan. Betul. Yang hari tu pun apa-apa ni pun dahsyat juga. Minta nyawa juga tu sebenarnya. Lompat, berlari. Jadi kalau betul-betul diorang nak rasa macam mana persembahan search yang memang orang kata betul-betul power lah kan. Yang macam Pasha cakap, orang kata daripada latihan diorang yang non-stop kan, energi yang Abang Din dan juga ahli-ahli kumpulan ini termasuk Pasha berikan. So diorang kena datang ke konsert tu di Megastar Arena Sungai Wang, Kuala Lumpur pada 1 Ogos nanti. Ya. So untuk hari ni kita berhenti dulu. Mungkin kita boleh sambung lain kali. Abang Din, sebenarnya banyak sangat soalan nak tanya lagi, tapi macam ni kena sembang kedai kopi ni. Dia tengah sedap kan? Dia tengah sedap, dah lupa dah. Dah sedap. Okey, terima kasih sangat-sangat kerana sudi bersama dengan Bual Show hari ni. Jangan selit datang lagi tau. InsyaAllah kita datang lagi. Okey, so sampai berjumpa lagi di hari dan waktu yang lain. Jangan lupa. Okey, Abang Din last jangan lupa pesanan. Dapatkan tiket anda saya ulang sekali lagi. Konsert Vito.uberticket.asia. Tulis 3veto.uberasia 3veto.uberticket.asia. Datanglah beramai-ramai, penuhkan ruang-ruang yang kosong. Tengok Pasha melompat. Kena tengok Abang Din naik share. Kena datang. Mesti wajib. Okey, sampai jumpa lagi di Bual Show episod yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye.